OKU dia ADHD ke? Apa nama? Saya ada nak bagi ni sikit. Nak bagi hadiah lah. Berapa sebulan Dulu mak dia ada. ada. Mak dia dah meninggal. Oh, jadi tak ada orang jaga. Tapi dulu hantar pergi sekolah. Ada. Keperluan suruh hantar lah. Cuma tak boleh nak urus diri lah. Oh. Zudi. Malu. Zudi puasa tak? Dia pada kecil dia demam panas. Demam panas. Sebelum ni mak jaga. Dulu masih kecil lah. Mak dia baru meninggal. Lama dah. Lepas tu nenek jaga. Oh. Zudi, tadi makan apa? Nasi goreng? Minum? Cuka nasi goreng? Biasa. Cik lah jaga. Dekat sini, dia dapat bantuan. Okey, ke apa ke? Zudi, pernah puasa tak? Pernah? Berapa hari? Setengah hari? Tahu baca doa? Pandai. Dia tahu ke kalau mak meninggal ke apa tahu? Sedih? Tak adalah. Tapi tak apa. Yang penting kalau anak-anak ni anak syurga. Ni tempat dia memang dah panggil. Apa orang kata dah memang tempat dia kat sana. Kan? OKU dia ADHD ke? Apa nama? Kalau dia tak makan ubat memang dia akan jadi demam. Kadang-kadang dia jadi tak tentulah. Itu sebab doktor bagi dia ubat setiap waktu makan. Tapi malam je makan. Oh, sawan nanti macam nak pegang? Boleh? Kadang-kadang habis. Apa tu? Kata-kata tu. Dia terbalik kan? Kuat dia. Oh, bila sawan jadi kuat? Dia memang dia kuat. Oh. Tak berani tu kalau nak ada sawan ada orang lah kuat macam orang lelaki nak kuat ni. Tapi dia kuat nak katil ke apa ke, wayar apa ke habis. Dia ambil tolak buang Tolak semua. dia tak sedar. Dia tak sedar. Dekat dalam ni juga nanti ada biskut, ada bihun, ada makanan. Nanti Zudi boleh makan. Zudi suka makan? Ni tahu. Nanti sama-sama. Zudi baik dengan kucing. Kucing ni pun hamba Allah. Nanti Zudi pun dapat pahala. Okey? Saya doakan moga amin. Beli baju raya warna biru. Okey? Sihat-sihat. Nanti cakap terima kasih amin.